Skim online semakin licik. Jangan jadi mangsa seterusnya. Think twice. Think twice before you decide nak invest ke, nak beli barang dan sebagainya. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Pernah tak anda dapat mesej pelaburan cepat kaya untung 300% dalam seminggu? Pernah tak? Atau mesej cinta dari akaun orang yang lawa, tampan, tapi pelik sedikit apabila dia mula minta duit. Itu adalah scam. Semua scam, kerja scam. Dan sekarang mereka semakin licik. Bukan scammer biasa dah. Sekarang guna AI, deepfake, suara tiruan dan akaun palsu nampak sah macam betul. Hari ini, saya nak kongsikan 5 taktik terbaru scammer. Dah cara kita boleh elak jadi mangsa seterusnya. Sebab kalau bukan kita, mungkin mak kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita atau kawan kita menjadi mangsa. Cuba kita tengok realiti scammer 2025. Tahun 2025, tuan-tuan dan puan-puan, scam bukan lagi orang Afrika duduk depan komputer. Sekarang, mereka guna teknologi pintar, AI, boleh cipta suara tiruan, muka palsu, malah video deepfake yang susah nak beza. Baru-baru ini, polis lapor ratusan rakyat Malaysia hilang berjutang ringgit. Sebab percaya akan pelaburan TikTok yang palsu. Ada yang sanggup gadai barang kemas sebab pelaburan halal kononnya. Skema ini bukan bodoh, tuan-tuan lagi. Mereka kaji psikologi manusia. Tamak ke, kesian ke, mudah jatuh cinta ke, takut, semua mereka guna. Jadi modus operandi mereka yang terkini, kita tengok. Okey, ni 5 modus operandi yang paling bahaya yang diguna pakai oleh mereka. Pelaburan palsu, janji untung tinggi, siap tunjuk slip transaksi palsu lepas masuk modal, hilang tanpa jejak. Job scam, ajak kerja, like video, dapat duit. Itu salah, itu job scam. Mula-mula RM10, lama-lama rugi ribuan. Love scam, gunakan gambar orang yang lain, berlakon romantik, akhirnya minta duit sebab nak datang Malaysia atau akaun dibekukan. Dan seterusnya, voice phishing, deepfake, disebut deepfake, panggilan suara tiruan. Konon dari bank atau pegawai polis, suara tu boleh tiru suara sebenarnya. Marketplace scam, beli barang murah online, bayar tapi barang tak sampai, akaun hilang seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu kita gerakkan Think Twice campaign antara masyarakat kita. Sekarang ini TikTok Malaysia dengan PDRM, MCMC, ada beberapa agensi lain lancar kempen Think Twice. Tujuannya satu, ajar rakyat Malaysia fikir 2 kali sebelum percaya apa yang dilihat online. Kempen ini ada video pendek, tips keselamatan dan tools untuk lapor akaun mencurigakan. Contoh, short set, satu kempen untuk semak penjual sebelum beli di TikTok Shop. Saya suka pendekatan ini sebab ia didik orang dengan cara moden. Bukan sekadar ceramah bosan. Tapi tanggungjawab sebenarnya tetap pada kita sendiri. Scammer ni tak berhenti sebab mereka pandai ubah taktik setiap minggu. Tips yang praktikal selamat online. Okey, saya sediakan 6 tips saya nak ingin kongsi. 1.
jangan klik link perawak. Kalau mesej itu dari bank, log masuk guna apps rasmi. Kedua, semak nombor akaun guna. Semak mul di laman web PDRM. Ketiga, jangan cepat percaya testimoni. Gambar boleh dicuri, suara boleh disalin, video boleh dipalsukan. Ya, dan seterusnya, guna pengesahan dua fakta 2FA supaya akaun tak mudah diceroboh. Dan elak kongsi info peribadi di media sosial. Scammer boleh guna untuk tekak password anda. Tuan-tuan dan puan-puan, beri pendidikan kepada keluarga kita, mak kita, ayah kita, suami kita, isteri kita, adik kita, abang kita, sebagainya. Jangan mudah terpedaya sebab mereka fikir semua mesej dari kerjaan itu betul. Dan akhir sekali, bahagian kes sebenarnya, saya nak kongsi satu kes baru-baru ini. Saya pernah jumpa seorang ibu tunggal rugi RM12,000 sebab percaya pegawai bank yang telefon katanya akaun diceroboh. Rupa-rupanya deep fake suara dari AI. Dia menangis sebab itu hasil simpanan 10 tahun. Dan perkara ini boleh jadi pada sesiapa sahaja. Sebab tu saya kata, think twice sebelum klik, sebelum percaya, sebelum bayar. Scammer ni makin bijak tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tak bijak, itulah mangsa seterusnya. Saya nak anda kongsikan video ini kepada keluarga, grup WhatsApp, rakan sekerja, biar semua tahu cara elak ditipu. Dan komen di bawah, pernahkah anda hampir kena scam? Saya nak baca pengalaman anda supaya kita boleh belajar daripada cerita yang sebenarnya. Ingat hashtag think twice, scam alert, selamat online. Kalau kita semua alert, scammer tak ada ruang nak hidup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.